wakil kita tak ambil peduli langsung tentang masalah kita. Mereka bukan wakil rakyat, mereka wakil diri mereka saja. Yang pertamanya saya ucap terima kasih kepada orang Sungai Bau yang telah datang pada hari ini untuk melafazkan masalah mereka bukan kepada saya tapi juga kepada umum, kepada orang di negara kita ini. Negara kita ini dikatakan negara demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat berkuasa. Tapi tak bolehlah rakyat nak ada mesyuarat pasal banyak sangat. Ada 33 juta rakyat. Takkan kita boleh ada mesyuarat. Sebab itu kita pilih wakil untuk bercakap bagi kita. Malangnya, apa yang berlaku sekarang ialah wakil kita tak ambil peduli langsung tentang masalah kita. Bukan mereka tak tahu pasal Kampung Baru. Mereka tahu. Mereka tahu berkenaan dengan tanah-tanah Rizab Melayu yang sudah dijual. Sepatutnya mereka jangan buat lagi undang-undang untuk ambil lagi segala tanah-tanah yang dirizabkan untuk orang Melayu yang kata-kata miskin. Tetapi mereka tidak pun menyuarakan sepatah pun dalam Dewan Rakyat. Wakil rakyat, siapa mereka ini? Mereka bukan wakil rakyat, mereka wakil diri mereka saja. Pasal boleh jadi wakil rakyat, kita undi bagi dia pasal janji macam-macam. Dah jadi wakil rakyat, dapat gaji besar, seronok, tak peduli dah masalah rakyat. Soal Kampung Baru ini sudah disuarakan jauh lebih lama. Mereka tentu tahu, tapi kita tak dengar sama ada mereka menyuarakan ataupun cuba mempengaruhi kerajaan supaya mengambil berat tentang masalah rakyat, masalah penduduk Kampung Baru. Saya tahu biasanya kawasan-kawasan miskin ini semakin lama semakin usang, buruk dan perlu diperharui. Tetapi kalau nak baharu pun, naklah jangan dengan cara membuang penduduk-penduduk di Kampung Baru ataupun kawasan-kawasan yang usang yang lama ini. Kononnya nak ambil contoh Singapura. Di Singapura dulu ada Kampung Melayu, lah ni tak ada dah. Dah hilang dah. Di mana pergi Kampung Melayu di Singapura? Sudah diambil alih oleh developer yang membangunkan kawasan rumah mewah, pencakar langit dan sebagainya. Dan orang Melayu yang dulu duduk di Kampung Melayu diagih-agihkan supaya mereka tidak boleh bersama dengan mereka. Bubur 2 orang di kampung ini, 2 orang di flat itu, 2 orang di tempat lain. Jadi mereka sekarang ni tak ada satu kumpulan, tak ada pemimpin pun. Itulah yang akan berlaku di Malaysia apabila kita jadikan Singapura sebagai contoh apa yang patut kita lakukan apabila kita luluskan undang-undang URA ini. Undang-undang URA ini bertujuan untuk mengambil alih tanah yang usang milik orang miskin supaya orang miskin dapat dikeluarkan daripada situ, bangunan mewah didirikan dan orang miskin akan tinggal jauh daripada bandar, akan akhirnya duduk di pinggir hutan. Itulah nasib orang miskin di Malaysia ini, kerana kita punyai wakil rakyat tak peduli apa jadi. Bila main pilihan raya, janji itu, janji ini, macam-macam janji ada.
bila nak ada pilihan raya pasal nak diberi undi. Bila kita bagi undi, dia jadi wakil rakyat, dia kira duit dia. Dia tak kira nasib rakyat. Ini bukan wakil rakyat. Ini bukan wakil rakyat. Ini wakil diri dia sendiri. Sebenarnya mereka menipu. Sebab itu kita nak supaya wakil rakyat mendengar deritaan orang Kampung Baru ini. Mereka menghadapi masalah. Ramai daripada mereka adalah orang Melayu. Orang bukan saja Kampung Baru, orang daripada kawasan yang usang ini juga akan dikeluarkan. Sama ada mereka Cina ataupun India. Yang miskin akan dikeluarkan supaya developer yang kaya dapat ambil alih tanah, bangun bangunan mewah, pajakan langit, shopping kompleks dan sebagainya, dan orang di tempatan itu tidak lagi dapat duduk di situ. Mereka terpaksa dikeluarkan. Dan sekarang ini kononnya kalau 80% bersetuju, 20% tak bersetuju, pedulikan 20%, ambil saja. 80% bayar ganti rugi, yang 20% tak nak ganti rugi pun boleh ambil tanah. Lama kelamaan bukan saja 20%. Angka ini akan meningkat sampai 50%. Kalau 50% bersetuju, yang 50% yang tak bersetuju, tak ada suara. Inilah undang-undang baru yang akan diperkenalkan. Sebab itu kami menentang undang-undang baru, tetapi kami boleh menentang daripada luar. Yang berkesan ialah wakil rakyat yang kita pilih. Janji mereka akan jadi wakil kita, tapi bila dah jadi wakil, bila dah dapat tempat, jadi yang berhormat, jadi yang amat berhormat, tak peduli langsung tentang nasib rakyat. Tak ada benar yang rakyat menderita yang dibangkitkan dalam Dewan Rakyat. Saya harap orang yang semacam ini tidak lagi akan kita bagi sokongan kerana mereka bukan wakil rakyat. Sebab itu saya berpendapat bahawa kes Sungai Baru ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan, perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat, dan undang-undang yang bertujuan untuk merampas harta orang miskin oleh orang yang kaya ini dapat dihentikan. Ada apa-apa soalan daripada pihak media? Mungkin kita buka 3-4 soalan sebelum kita bersurai.